Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa-siapa yang Allah nak dia jadi baik, Allah bagi dia faham agama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah walhamdulillah. Summa alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung, maha kaya, maha bijaksana dan maha mengetahui, yang mana dengan izin dan restunya pada malam ni kita dapat bersua kembali. Jadi alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Untuk mengambil keberkatan ceramah dan juga motivasi kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membuka dengan mengambil keberkatan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Yang saya muliakan pengurusi majlis Dr. Rahim, pengurusi masjid, seterusnya ahli-ahli jawatankuasa masjid, pimpinan masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Faham semua? Alhamdulillah, syukur. Jadi saya baru menjejak kaki ke masjid ini. Sebelum ni tak biasa, lalu ya. Jadi alhamdulillah, sebagai pengenalan dirilah atas permintaan Dr. Rahim kita selaku pengurusi pada malam ni. Nama saya mungkin semua dah tahu dah kot, no? Rahiza bin Ja'far, mantan imam Masjid Al-Irsyad dan Masjid Al-Fatih Sadang, dan biasa berkhidmat di Pejabat Agama Daerah Banak Baru Sadang selama 11 tahun, bermula daripada 2006 sehinggalah 2018. Dan alhamdulillah, sekarang ni menjadi penceramah bebas dan aku bebas terbang ke mana-mana. Itu bahasa saya lah, no? Jadi sebelum saya berkhidmat ke Masjid Sadang, di Masjid Sadang saya belajar di yang terakhirlah di Kelantan, Pondok Pasir Tumbuh, dan diikuti dengan Kolej Pondok Darul Naim, dan disitulah dapat diploma pengajian Islam. Dan sebelum balik sempat berkhidmat selama 6 tahun setengah di Istana Negeri Kelantan Darul Naim sebagai pembantu pegawai dakwah Istana Negeri. Jadi Istana Negeri Kelantan ni orang kampung panggil Istana Ayak Mata, sebab didirikan istana tu di atas kampung rakyat-rakyat jelata pada ketika itu, no? Dan dalam masa yang sama saya berkhidmat dengan Pusat Pembangunan Pondok Berhad, satu persatuan pondok-pondok negeri Kelantan, dan masih wujud sehingga sekarang ini sebagai pegawai keuangan di situ. Dan ketika itu saya juga sempat berkhidmat selama 6 tahun di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan sebagai di bawah lantikan kerajaan negeri. Itulah di antara tugas-tugas sebelum ini. Dan alhamdulillah, dengan sikit pengalaman tu bolehlah berkenalan dengan sahabat-sahabat, sama ada di daerah Banak Baru, Kulim ataupun di negeri Kedah. Alhamdulillah. Jadi malam ni tajuk kita, tajuk ringkas je, syurga yang kudamba. Siapa bagi tajuk tu? Syurga yang kudamba. Syurga tu kita faham dah, di antara tempat akhir kesudahan kita, andai kata diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambar pula, kalau bahasa kita tagih lah.
yang kita tagih, kita teringin, kita nak, kita hajat sungguh-sungguh syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya bukan orang jauh, orang dekat aja, orang KL. KL tu Kelang Lama. Bunyi jauh. Sebelah sini saja. Karya saya karya Kelang Lama. Tu. Tapi banyakkan saya berkhidmat khidmat di luar kulit. Iaitulah di daerah Banak Baru lah. Banyakkan kuliah saya di sana sebab saya asalnya berasal daripada Serdang. Tu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, malam ni ceramah kita santai-santai, boleh tak? Boleh no? Tak mau formal sangatlah. Jadi tajuk dia adalah syurga yang kudamba, syurga yang kita damba. Artinya tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebelum saya terus perbahasan kita dengan tajuk syurga yang kudamba ini, kita nak kenal asal usul kita. Sebelum tu saya nak lontar satu soalan. Sebab apa Allah hidupkan kita di sini? Apa tujuan Allah hidupkan kita? Soalan simple kan? Sebab apa Allah hidupkan kita di sini? Saya dihidupkan di Kelang Lama, tuan-tuan, puan-puan yang ada ni dihidupkan, dilahirkan dan berada di KTC ni, Masjid Munawarah. Tak bolehkah hantar kita duduk di Perth, Australia? Kan? Doktor malam ni kita tak jumpa dia. Dia ada di mana? Di Slovenia. Contohlah, contoh. Sebab apa Allah hidupkan kita dan dia letak di sini? Dan apakah pula dihidupkan Nabi Allah Adam AS diletak di dalam syurga pada peringkat awal? InsyaAllah tuan-tuan. Dan apabila Allah hidupkan kita dengan usia yang berbeza-beza, akhir sekali sama ada kita berada di alam darul qarar, syurga ataupun neraka. Jadi asal usul kita adalah berasal daripada syurga. Yang mana pada satu ketika alam ni telah ada, syurga telah ada, neraka telah ada, malaikat telah ada, iblis pun dah ada dah. Ada satu lembaga yang belum ada, yang bernama manusia. Lalu hasrat Allah nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Lalu Allah perintahkan malaikat Jibril alaihi salam bersama dengan Israfil alaihi salam. Perintah apa? Pergi cari tanah. Pergi cari tanah, yang mana tanah yang berbagai-bagai. Ada tanah liat, ada yang berselut, ada tanah kor. Berbagai-bagai tanah yang berbagai-bagai warna. Wak mai kat aku. Jibril alaihi salam pun pergilah bersama Israfil. Pergi cari di pelosok rantau yang ada, cari tanah. Sebab Allah minta. Sebab apa? Nak jadikan satu lembaga, satu makhluk. Lalu Jibril alaihi salam dengan Mikail alaihi salam balik saja. Tak ada hasil. Tapi Allah tak marah. Balik saja tak ada hasil. Bila Allah Subhanahu wa taala tanya, sebab apa tak boleh dapat tanah, tak dapat, tak ada hasil? Kami tak sanggup. Semua tanah-tanah duk riau, duk menjerit, duk meraung. Janganlah ambil kami tak mau, kami tak mau, kami tak mau. Tak sampai hati. Tak apalah, dah tak sampai hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintah pula malaikat Israel alaihi salam, pergi cari tanah. Kokolah yang ni berhasil. Maka Israel pergi cari. Saat dapat kat dia. Dia pergi yang mana hadut teriak, meraung tak mau, dia rentak. Dia ambil. Mai jumpa Allah, ni dia tanah. Dia tak kira lah, teriak tak teriak, merayu tak merayu, dia tak kira dah. Tu perangai apa? Perangai Israel alaihi salam. Lalu Allah pun bentuklah lembaga Adam alaihi salam. Bentuk betul-betul ada dua kaki, ada kepala, ada tangan. Iaitulah kejadian yang lain daripada iblis, yang lain daripada malaikat. Berbeza betul.
Lain daripada binatang dan juga makhluk-makhluk yang lain. Makhluk Allah juga. Lalu bila bila Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lembaga Adam, maka ditiuplah roh. Kan? Bila jadi je Adam alaihi salam, maka diletak di dalam syurga. Tak ada tempat lagi nak letak dalam syurga dulu. Ketika tu dunia ni dah ada. Syurga pula bukan sikit, banyak. Syurga ada berapa? Ni nak tanya orang sini, syurga ada berapa kategori? Ada yang kata 7, ada kata 8. Tak kira lah, tapi saya yakin 8. Cara saya mengaji dah kan, 8. Jadi tuan-tuan, dengan 8 tu siapa nak huni? Di dalam syurga tak boleh beranak. Di dalam syurga tak boleh biak manusia. Sebab dalam tu nikmat semata-mata. Kan? Nikmat semata-mata. Syurga yang pertama, syurga Firdaus, syurga kedua, ketiga, keempat, sampai yang last sekali. Syurga Al-Khuldi, yang kecil, yang rekeh sekali. Semua tu syurga, lain-lain tempat, lain kategori, berbeza-beza nikmat yang ada di dalamnya. Walaupun semua ada bidadari belaka, walaupun semua ada makanan dan tumbuhan belaka, tapi berbeza nikmat yang ada di dalam dia. Kan? Tu. Lalu tak apalah. Beradalah Nabi Allah Adam alaihi salam di dalam syurga. Di sinilah timbul perbahasan para alim ulama kita, duduk dalam syurga lama mana? Siapa tahu lama mana? Malah ni kita dua hala boleh kot. Siapa tahu Adam dan Hawa duduk dalam syurga lama mana? 1000 tahun? 2000 tahun? 10,000 tahun? Ada ulama kata sehari ya. Ada juga pandangan ulama kata 6 hari. Hari masuk lain, hari keluar lain. Tapi itu hari akhirat ataupun hari syurga, hari neraka. Hari akhir ni sebenarnya syurga neraka dah ada dah. Sebab apa nama hari akhir? Hari akhirat, akhir esok kehidupan kita baru kita jumpa syurga atau neraka. Dia panggil alam darul qarar. Alam yang kekal abadi. Kan? Tapi walaupun sehari dalam syurga, kalaulah masa di dunia ni 1000 tahun. Sebab 1000 tahun di dunia bersamaan dengan sehari di akhirat. 1000 tahun dalam syurga. Kalau masa tarikh dunia, insya-Allah. Kalaulah 6 hari, artinya berapa hari? 60,000 tahun. Tu. Betapa hebat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan mulianya Allah. Tengok. Masa yang berbeza, tempat yang berbeza. Masya Allah. Maka duduklah Nabi Allah Adam dalam syurga, tak ada teman. Maka dijadikan daripada rusuk kiri. Cuba cek dengan orang lelaki. Rusuk kiri cukup tak? Duk kira tak? Aku rasa tak kira tak. Sebatang rusuk kiri ni dijadikan Hawa alaihassalam. Cuma cerita ringkas cerita nak jadi sebab musabab. Dengan sebab iblis berada dalam syurga pada ketika itu, lalu Allah rencana siap dah. Allah jadual siap dah. Artinya termakan buah khuldi. Itu sebab musabab lah. Termakan buah khuldi, Siti Hawa pun makan buah khuldi, telan sampai dalam perut. Adam baru sedar masa duk kunyah. Bila kunyah-kunyah sedang, ni pokok. Lalu cerita aja, hak orang lelaki ada ni, ada halkum ni. Orang lelaki ada halkum ni sebab apa? Sebab lekat tentu luah balik. Jadi kalau nak kenal lelaki, cuba raba tengok halkum ni ada tak? Cek tengok. Kalau tak, perempuan lah tu. Di sebalik ataupun di sebelah bawah alam. Wallahu alam. Siapa cerita kat kita ni? Ada dah syurga, ada dah neraka. Nabi SAW pada usia 51 tahun, lagi 2 tahun, 3 tahun nak berhijrah ke kota Madinah Munawwarah. Lalu Nabi ditunjuk oleh Allah syurga dan neraka. Dia. Dan
Jadi Nabi Allah Adam AS dilontar ke bumi, jatuh di mana? Bukan jatuh di BBC. Jatuh di mana? Jatuh di Sri Lanka, India. Dan juga Siti Hawa jatuh di mana? Di Jeddah, Arab Saudi. Rupa-rupanya Iblis pun Allah lontar turun juga, sebab perangai dia. Allah lontar turun. Siapa tahu jatuh di mana? Bukan di dalam apa? Bukan semua lah. Jatuh di lautan. Wallahu a'lam di lautan mana. Maka 40 tahun Adam dan Hawa tu cari hang aku. Wah, hang duduk mana wah? Allah pula dah duduk mana dah? Cari punya cari. Akhir sekali atas permintaan doa munajat sentiasa daripada Nabi Allah Adam dan Hawa, lalu dipertemukan di padang Arafah. Dekat mana? Dekat Jabal Rahmah. Jadi bukit yang ada tu, dan bukit yang ada tu adalah dinamakan dengan Jabal Rahmah, Bukit Rahmat, Bukit Kasih Sayang. Bila berjumpa Nabi Allah Adam AS, perlu cium mengucap tasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ pada ketika itu di Mekah, dia masih lagi dalam wilayah Mekah, maka bermula di situlah era kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dalam istilah lainnya, era kita ni era manusia berbiak-biak, membiak-biak dengan anak-anak cucu cicit untuk bawa sampai ke syurga semula. Itu maksudnya. Maka Nabi Allah Adam AS dengan Siti Hawa duduklah berduaan tanpa ada manusia lain, membina keluarga. Dan selama 950 tahun usia Nabi Allah Adam AS dan juga Siti Hawa, mereka ni mati hampir-hampir sama. Ada yang kata Nabi Allah Adam ni dikuburkan di Jordan. Ada juga pandangan ulama mengatakan Nabi Allah Adam AS dimakamkan di atas bukit Jabal Abi Qubais. Itu istana sebelah Mas'ar. Itu dipanggil Jabal Abi Qubais. Sebab Jabal Abi Qubais ni dia ada dua peristiwa. Yang pertama, Nabi balik Isra' Mi'raj, Nabi beristirahat asal di bawah bukit Jabal Abi Qubais. Yang kedua, berlakunya mukjizat Nabi belah bulan. Itu sebelah Mas'ar tu, Sa'i, Safa Marwah sebelah tu, yang ada istana Raja Saudi juga. Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka biar keturunan Nabi Allah Adam AS dengan Siti Hawa sampailah wafat, maka melahirkan anak, meninggalkan zuriat 39 orang. 39 orang. Salah seorangnya adalah Syed yang jadi Nabi selepas kewafatan Nabi Adam AS. Jadi Syed ni sambung kesinambungan pemerintahan, pengurusan Nabi Allah Adam apabila wafat. Ketika tu dia sampai satu ketika Nabi Syed pun telah pun meninggal. Nabi Syed ni dia Nabi saja, bukan Rasul. Sampailah zaman Nabi Allah Idris AS. Maka Idris ni dia jadi Nabi dan Rasul. Maka tambah lagi biar umat Nabi Allah Idris AS. Tapi Nabi Idris tuan-tuan dia tak lama. Sebab apa? Di antara Nabi yang tak mati, Nabi Idris. Dan satu lagi pandangan, Nabi Allah Idris mati di langit yang keempat sebab dia pergi ziarah syurga, dia tak mau balik. Cuba tengok balik sejarah dia tuan-tuan. Nabi dalam Isra' dan Mi'raj tu sampai langit yang keempat, Nabi jumpa Nabi Allah Idris AS. Rupanya dia menginap di langit yang keempat dalam Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan dan puan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, sambil santai-santai. Okey. Lepas Nabi Allah Idris AS wafat, maka disambung oleh Nabi Nuh AS. Jadi dah 3 generasi Rasul kan Nabi Nuh AS. Cuma zaman Nabi Nuh AS ni dia berpecah dua. Maksudnya keluarga adik-beradik yang menjadi umat Nabi Allah Nuh AS berpecah kepada dua. Berpecah kepada dua kelompok yang besar.
Sebahagian yang baik-baik, yang elok-elok, yang baik perangai duduk sebelah atas. Maksudnya duduk kaki-kaki bukit, kan, kawasan-kawasan yang tinggi. Manakala yang kurang baik, yang akhlak tak elok, yang perangai tak elok, duduk di bawah-bawah lembah, tepi-tepi sungai, tepi laut. Berkelahi dia bawah ni, aku berkelahi. Ni saya ringkaskan sikit lah. Kalau bagi ceramah malam ni 5 jam, okey lah. Bagi sejam, tak tu lah. Jadi tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat sekalian, akhir sekalinya, oleh kerana umat Nabi Nuh alaihi salam ni sebahagian beriman kepada Nabi, sebahagian lagi tak beriman kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dah tak boleh nampak apa dah, kelah kepala, ada siku, lesik, semua ada berkara. Lalu Allah perintahkan Nabi Nuh alaihi salam buat bahtera di atas sebuah bukit. Buatlah menyerikan, buat bahtera sampai satu ketika lalu Allah turunkan air daripada langit. Dikeluarkan air daripada bumi. Kalau bahasa kita ayat langit turun, ayat bumi keluar. Maka banjir seluruh dunia, seluruh alam ni, tak ada tempat yang tak tenggelam. Masa-masa PTC ni tenggelam. PTC ni pun tenggelam juga. Gunung Kinabalu pun tenggelam. Habis tenggelam tu sejarah. Yang sempat selamat hanya 86 orang sahaja. Sebahagian dia wanita, sebahagian lagi lelaki. Kalau 86, lelaki berapa orang? Kira. Baru kira 86, 43 lelaki, 43 perempuan. Sayangnya masa banjir besar ni tuan-tuan, isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam tak beriman kepada Nabi. Anak Nabi Allah Nuh alaihi salam yang bernama Kan'an pun tak beriman kepada Nabi. Ini gambaran kepada kita tuan-tuan, kadang-kadang anak tak ikut ayah, ada yang ayah tak ikut anak. Allah tunjuk ni sebagai pengajaran untuk kita manusia seluruh alam. Tuan-tuan, perempuan, hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh alam ini semua mati, pokok kayu pun semua mati, termasuklah anak cucu cicit Nabi Allah Adam AS yang berada di muka. Lalu bahtera Nabi Allah Nuh AS mendarat di Bukit Judi. Bukit Judi ni ada yang kata di Mesir, sebenarnya di mana tak tahu. Maka di situlah bermula nanti kehidupan baru. Sebab itulah kalau ikut dalam kitab dia sebut zaman Nabi Allah Nuh ni adalah dipanggil zaman manusia kedua. Zaman manusia kedua, kehidupan manusia kedua. Sebab zaman Nabi Allah Adam habis tak ada. Yang tinggal yang satu kapal, satu bahtera tu saja. Ya. Setakat tu ya saya nak cerita sebagai ni. Akhir sekali dia di situ Mekah ketika tu tak ada siapa. Walaupun asalnya Nabi Allah Adam dan Hawa membina keluarga di situ, habis hilang, besar. Tidak ada dalam randa manusia. Sehinggalah titik-titik turun nasab ni sampai kepada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, barulah Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim bawa anak dia dan isteri dia, Siti Hajar. Siti Hajar sama nama isteri aku lah pula. Tapi semua daripada mana? Daripada Palestin. Jarak dia lebih kurang 1,500 km. Bawa di Siti Hajar dengan Ismail alaihi salam. Dia bawa pergi sampai ke satu lembah yang bernama Bakah. Tinggallah di situ. Bawa pakai ayak sikit, bawa pakai buah sikit, tinggal di situ. Lepas tu dia balik semula ke Palestin. Lalu Siti Hajar dengan Ismail lah duduk di situ dengan berbekalkan air. Rupanya ayak ni adalah sumber manusia, kehidupan manusia. Dalam badan kita pun banyak ayak, ada ayak pilak. Kan? Maka bermula kembali era Nabi Allah Adam dulu membiak. Artinya
menzuriatkan balik sehinggalah Mekah menjadi ramai pada ketika ini. Itu gambaran ada Mekah kali kedua dihidupkan semula. Dan hasil daripada sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia ada 3 orang isteri, betul ya? Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Siti apa? Mahanisa. Sabar kau. Siti Keturah. Tiga. Maka di situlah bermula balik Mekah hidup balik. Hidup balik sampailah sekarang. Okey, ringkas cerita tuan-tuan. Ringkas sikit. Sampai kepada zaman Nabi Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dilahirkan di Mekah, 12 Rabiul Awal tahun Gajah Nabi itu adalah Nabi akhir zaman, khatamun nabiyyi wal mursalin. Maka pada malam Isra dan Mi'raj, usia Nabi 51 tahun dan 27 Rajab, setelah kematian Siti Khadijah binti Khuwailid dan juga pak pengantin dia Abu Talib bin Abdul Muttalib. Bila meninggal, Nabi tak capai-capai. Tekanan di Mekah sangat hebat. Lalu Allah hiburkan dia dengan Isra dan Mi'raj. Betul tak? Maka Nabi pun di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah. Allah abadikan dalam cerita ini, sejarah ini, drama ini dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailan, pada satu malam, minal masjidil haram ila masjidil aqsa, daripada Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestin, allazi barakna haulahu, yang kami berkatkan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, bagi kami mempertontonkan tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat melihat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah cerita baru Nabi naik ke langit. Dalam perjalanan naik ke langit inilah Allah tunjuk syurga kepada Nabi, Allah tunjuk neraka kepada Nabi. Kalau tak pergi lagi pun tak apa, tapi nak meyakinkan Nabi kesudahan manusia akan ke sana, syurga ataupun neraka. Lalu ditunjuklah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah dia Allah bagi Allah gambar, Allah bagi gambaran. Allah bagi gambaran di antara umat dia, siapa di kalangan umat dia yang akan masuk syurga. Kemudian Nabi tengok sifat-sifat syurga. Sifat syurga ni lagu mana? Kalau nak tahu ini saya cerita boleh. Dan Nabi dipertontonkan oleh Allah neraka. Nabi dapat gambaran siapakah di kalangan umat dia yang akan masuk neraka dan apakah di antara ciri-ciri sifat-sifat neraka. Nabi balik, Nabi cerita. Antara dalam hadis Nabi disebut, maksudnya aku dapati bahawa kebanyakan ahli-ahli syurga adalah orang-orang miskin. Itu hadis Nabi. Jadi hak kaya tak apa. Tengok muka-muka ni semua kaya-kaya lah ni. Betul ya? Tuanku. Jadi orang kaya boleh masuk, tapi kebanyakannya adalah orang miskin. Dia bukan kata hak kaya boleh masuk, boleh, tapi kebanyakan hak miskin boleh masuk. Kemudian Nabi sambung lagi hadis, Nabi kata, dan aku dapati kebanyakan penghuni neraka adalah orang-orang perempuan. Tak minta tak tu. Itu yang senang. Tapi syukur alhamdulillah bila Allah abang, bila Nabi abang, kita faham, kita lebih berhati-hati gitu ya. Kalau Nabi tak abang, kalau Nabi tak abang apa jadi? Kita leka dengan dunia kita.
Bila Nabi hafal, orang yang mengaji dia berhati-hati. Aku tak maulah apa yang disebut oleh Nabi, kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Aku tak mau jadi. Dia beringat. Dia beringat apa yang Nabi sebut. Tuan-tuan dan puan-puan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Berapa lebih lah. Ceramah kita berapa lah. Dia bawaan lah. Okeylah, saya nak ringkaskan sikit tuan-tuan. Memang masa biasa dia ceramah 2 jam. Saya ringkaskan sikit tuan-tuan. Kita ni, kita manusia, kita hamba Allah dan kita umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentulah kita mengidamkan syurga. Sebab tempat kembali kita adalah syurga. Nabi pergi tengok syurga, Nabi balik habaq kat kita sifat-sifat syurga supaya kita tarikh gemar untuk masuk syurga semula. Sebab kita hanya bermusafir seketika waktu dan akan balik semula ke tempat asal kita, syurga Allah. Betul tak? Cuma jalan nak pergi ke syurga, Nabi tunjuk pada diri dia sendiri. Nabi tunjuk pada diri dia sendiri. Nabi sebut dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni lam tadillu abadan bima tamassaktum bihima, dan Al-Quran wa sunnati. Nabi kata, aku tinggal, dan taraktu fikum amrayni, aku tinggal padamu 2 perkara. Lam tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Sesat sini ni menuju ke syurga. Tak akan sesat sampai ke syurga. Jalan kita ke syurga. Lam tadillu abadan bima tamassaktum bihima, kalau berpegang teguh dengan 2 perkara, Al-Quran wa sunnati. Yang pertama pegang Quran, yang kedua pegang sunnahku. Mudah-mudahan nak faham. Quran sedikit, Nabi seorang. Quran sedikit, Nabi seorang. Ni kita yang juga ada di PDC ni kan, ada tak bisa Allah mengisi pergilah masjid, sembahyanglah, buatlah ibadat, bacalah Quran yang aku bagi. Ada tak Allah mengisi terima keadaan kita? Tak tahu. Ada tak malaikat bagi bisi tinggal diri, janganlah buat maksiat, janganlah buat dosa, bayarlah hutang? Tak tahu. Sebab apa? Sebab Allah bagi dah 2. Yang pertama Allah bagi Quran sebiji, yang kedua Allah bagi Nabi seorang, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang 2 ni. Ni kampung kita lah, Bilang Lama, KTC. Nabi bisa main. Ni saya macam orang tua. Nabi bisa sampai sini tak? Kalau main makan raya pesangting kau ni. Ada orang kenal, dia panggil apa? Gulai tempoyak, pati tempoyak kau ni ya. Nabi bisa main lah. Siapa lagi sini masuk insya-Allah. Tempat kami sudah semua masuk. Ada orang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi tak pernah sampai, tetapi ajaran Nabi, dakwah Nabi sampai di pelusuk ceruk rantau yang ada di dalam dunia ni. Betul tak? Jalan-jalan 3 pun sampai. Jadi dakwah Nabi sampai. Kapan lagi lah dalam TV ada ceramah agama, ada tanyalah ustaz kan, ada forum perdana, lagi lah melebar. Nabi tak pernah sampai, ajaran dia sampai. Bahkan kita yang tak bisa tengok Nabi, kita sayang, rindu kepada Nabi, nak jumpa dia, nak tengok lagu mana wajah dia, keindahan, kecantikan dia, ingin nak jumpa. Tetapi boleh jumpa di dalam syurga nanti, bagi siapa yang ahli syurga, boleh jumpa. Jadi jalan yang terbaik adalah ikut model kehidupan Nabi. Guru saya kata apa tuan? Guru saya kata Nabi itu adalah Quran lah. Sebab pada satu ketika sahabat bisa tanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, apakah akhlak Rasulullah?" Lalu Aisyah jawab macam mana? Aisyah jawab sepatah saja, akhlak Rasulullah Al-Quran. Apabila umur 40, Nabi SAW menerima wahyu yang pertama di Bukit Cahaya, Jabal Nur, ada Gua Hira.
Bermula daripada umur 40 ni lah Quran mula turun. Nabi menerjemahkan Al-Quran yang turun itu dalam jiwa dan juga dalam kehidupan dia. Makan tangan kanan, makannya sunnah, lagu mana berdakwah, lagu mana berkeluarga. Di Mekah tuan-tuan, Nabi hanya isteri seorang saja, Siti Khadijah. Macam mana kehidupan Nabi dengan Siti Khadijah? Sepanjang 13 tahun. Cepuk lagi 15 tahun sebab Nabi kahwin 15 tahun sebelum kenabian. Bila Siti Khadijah meninggal, Nabi berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Nabi kahwin lagi. Isteri Nabi dah berapa orang semua? Nabi dah berapa orang isteri semua? Nak kena tanya orang-orang pada terima yang isteri Nabi semua ada 13. Siti Khadijah di Mekah, lagi 12 Nabi kahwin di Madinah. Nabi kahwin di Madinah. Isteri yang terakhir sekali 2 tahun sebelum Nabi wafat, Nabi kahwin dengan Maimunah binti Haris. Ketika itu Nabi berumur 61, Maimunah berumur 26 tahun. Tapi tak mau cerita pada isteri lah, cukup cakap tu boleh. Ini tuan-tuan, puan-puan sekalian, diri Nabi itu adalah Quran lah. Sebab Nabi menterjemahkan dalam diri kehidupan dia selama 13 tahun. 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, menterjemahkan Al-Quran dalam kehidupannya. Perang macam mana, dakwah macam mana, pendidikan lagu mana, habis orang ikut berada. Sampailah akhir yang ayat yang akhir sekali turun di padang Arafah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat itu turun di padang Arafah. Last sekali. Di mana tu? Di masjid betul-betul tapak masjid Namirah. Ni kalau tuan-tuan pergi pada Arafah, ada satu masjid yang terbesar di Gunung setahun sekali, Masjid Namirah. Tapak masjid itulah ayat yang terakhir turun. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi nak menuju ke syurga, ikutlah perjalanan hidup Nabi. Seolah-olahnya kita ikut Al-Quran lah. Al-Quran yang hidup, diri Nabi. Al-Quran yang berbentuk tulisan, Al-Quranul Karim. Jadi dua ni sedari berjalan. Hak hidup satu, hak bentuk tulisan satu. Tu hak Quran yang hak Quran yang ada 30 juzuk. 114 surah. Kalau ayat dia 6,666 ayat. Ataupun kalau ayat tidak bersamaan 6,236 ayat Quran tu. Jadi kalau nak ikut perjalanan lebuh raya sampai ke syurga, yang pertama ikut Al-Quran, yang kedua adalah ikut Nabi SAW. Kalau boleh masuk syurga tuan-tuan, itulah kejayaan yang sebenar. Hidup atas muka dunia ni, kalau lah hektar mewah ada 10 biji, banglo ada 10 biji, itu bukan kejayaan. Kejayaan yang sebenar ialah melangkah kaki masuk ke dalam syurga. Itu baru kejayaan kita yang sebenar. Ada dunia ni bersama dengan orang kaya lagu mana pun belum tentu berjaya sampai ke kesudahan pada saat itu. Tuan-tuan, malam ni saya nak ambil masa sikit lagi boleh tak? Saya nak cerita sikit dia syurga. Sebab tajuk syurga boleh tak? Perjalanan kita ni jauh lagi tuan-tuan. Kita baru duduk di peringkat alam nyata. Sebelumnya alam zuriat. Lepas tu alam rahim, rumah kita. Lepas tu alam nyata. Lepas ni alam barzakh, alam kubur. Lepas tu kita bangkit alam mahsyar. Lepas tu kita akan tunggu pula alam mizan dan juga hisab. Terus lagi kita akan tempuh pula ialah siratal mustaqim. Semua manusia yang beriman, yang Islam akan lalu siratal mustaqim. Iaitulah jambatan yang direntangkan di atas neraka. Yang hak bukan Islam, yang tak beriman, yang tak Islam, yang tu tak lintas, tu jatuh lah. Istilah untuk guru kita dia apa? Dia lempak bulat-bulat masuk dalam tu. Panjang jambatan siratal mustaqim tuan-tuan, 15,000 tahun perjalanan. Kalau kita berjalan kaki buat lebuh raya, kita jalan kaki 15,000 tahun baru sampai di sana. Di bawah neraka. Bisa tengok jambatan Pulau Pinang.
Jam tu. Tak biasa tengok teman-teman belum minum jam. Okey tuan-tuan, dia letak atas neraka 15,000 tahun baru sampai di sana. Lebar dia, muka dia. Kita muka jabatan pembina betul, betul tak? Lebar dia ialah 40 tahun perjalanan daripada kiri ke kanan atau ke kanan ke kiri. 40 tahun perjalanan. Kalau kita melintah di tiang Siratal Mustaqim, kita tahu seketui batu. Tahu seketui batu. Batu tu akan turunnya minyak pemakan. Maknanya turun kan sampai ke lantai neraka selama 70 tahun sampai dalam. InsyaAllah 1,000 yang lintah Siratal Mustaqim, yang beriman, yang selamat 1,000 yang lintah, seorang yang lepas masuk syurga. Itu kata para ahli ulama juga. Kita di sini ada berapa orang anak karya? Ada 1,000 orang. Betul. Ada. Kalau 1,000 seorang yang bersyurga, berapa tak tahu. Itu andaian lah. Lelaki ke perempuan kita pun tak tahu. Tok Imam ke, Tok Bilal ke, Tok Siak ke, Ketua Kampung ke, MKK ke, kita pun tak tahu siapa boleh masuk syurga. Sebab 1,000 yang lintas seorang yang bukan masuk syurga. Duk act ni, duk act lagi hidup di dunia ni. Bila sampai ke sana tuan-tuan, takdir lah. Ada yang lintas sepantang kilat, ada yang mengesot, ada berjalan dengan kepala, ada melentak, ada yang memang sam. Siapa dia? Kepada Tok Bilal. Tok Bilal bila tu. Lepas-lepas langkah kaki kanan masuk syurga. Dalam kitab pun dia sebut, bila seseorang hamba Allah yang layak masuk syurga, masuk syurga, langkah kaki kanan masuk syurga, dia pun sujud. Sebab dia tengok mulia, cantik, indahnya syurga, dia pun sujud. Lalu Allah tegur dia, hari ini bukan untuk sujud kat aku, bukan untuk beribadat kat aku. Hari ini adalah hari untuk mengecap nikmatku. Artinya dalam syurga semayang tak ada, rokok tak ada, sujud tak ada, habis semayang tak ada, semua tak ada. Masuk mengecap nikmat semata-mata. Itulah syurga. Syurga Firdaus, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Darussalam. Hak bawah sekali, hak paling rendah sekali, tuan-tuan tak syurga nama Allah. Ini tahu tak? Hak paling lekeh sekali kalau kita orang kan. Kalau lah kereta, hak paling lekeh ni kanci hak 15 tahun. Naik kanci gegak ni badan-badan, itu baru betul rasa kereta. Kalau naik Mercedes lampu belalang 4 tu kan, lampu mata 4 tu, yang tu tak rasa kereta, tak rasa apa dia. Betul. Okey tuan-tuan, bawaan masuk-masuk Allah tegur. Bila masuk dalam syurga tuan-tuan, syurga yang paling rendah sekali taraf dia, yang paling lekeh sekali, namanya syurga Al-Khuldi, Jannatul Khuldi. Tapi Jannatul Khuldi pun tuan-tuan, hak lekeh-lekeh besar dia 10 kali ganda dunia. Saya kadang-kadang balik kerja, ini saya suka betiak, tapi dia betiak sayang. Dia kata ni apa sampah ni tak ada nak nyapu dalam rumah. Saja dia tegur tak tengok cicak lah. Rumah kita kecil ya tuan-tuan, tak ada jaga. Kalau Allah bagi 10 kali ganda dunia syurga untuk kita, agak-agak dan jaga dan tengok. Dia betapa hebatnya Allah melayan tetamu-tetamu syurga 10 kali ganda. Anak mayak lah, mayak dia benar. Tu apa dia lekeh, kalau tak lekeh tak tahu. Kan? Dalam syurga malam tak ada, siang semata-mata. Dalam syurga umur kita sekitar dalam 35 tahun. Kan? Masa di dunia ni gigi boleh kira sebatang dengan 2 batang. Kan? Gigi pula bila ada 2 batang, dia renggang, boleh rokok. Tak rokok. Bukan dia saya otak lah.
Tapi dalam syurga masuk-masuk dia lawa, hidung mancung, pipi bakau dilayar, peti bak pun tiba ni. Nampak tak comel? Andai kata masuk syurga, andai kata masuk syurga. Itu syurga yang ada kes dia tu. Kan? Apa ada dalam syurga tuan-tuan? Pokok-pokok kayu, buah-buah, pokok-pokok kayu, buah-buah yang ada dalam syurga, pokok dia akar belah atas, ujung julai belah bawah. Bisa dengar? Buah manggil ke, buah motai ke, akar belah atas, julai belah bawah. Julai ke julai? Boleh ambil dengan mulut, boleh ambil dengan tangan. Makan sepuas-puasnya. Dalam syurga pula nikmat bertambah. Hari ni sedap tak? Wah ni sedap lah hari ni. Makan raya musang ni, hak biji tak ada. Esok lagi sedap, lusa lagi sedap, tulat lagi sedap-sedap, tunggi lagi sedap-sedap. Artinya berkekal apa ni? Berterusan, bertambah nikmat setiap hari. Sedangkan duduk dalam syurga tidak ada penghujung, tidak ada akhir. Cuba bayang, hak hujung pun tak ada. Macam mana? Mengecap nikmat sedap. Hari ni bau wangi, esok lagi wangi, badan kita, lusa lagi wangi-wangi, tulat lagi wangi-wangi, tungging lagi wangi-wangi. Buyung tak ada apa. Itu balik ya. Jadi sentiasa bertambah wangi. Ya. Hari ni tengok indahlah bunga, esok lagi indah, lusa lagi indah. Itulah di antara sifat-sifat syurga. Hak makan minum tu sekira kan, hak makan minum. Ikut dah tengok nak makan apa, dia tanya makan apa. Gulai ikan pati tempoyak, sampai. Dan pengen nak makan lontong. Lontong. Sampai. Artinya Allah layan, betul-betul Allah layan sebab kita bersusah payah kerana dia di dunia ni. Susah ke mana pun, main masjid. Susah ke mana pun, dan baca Quran. Sebab bersusah Allah layan semua. Sebab Allah Maha Kaya, Al-Ghina. Dan apa lagi ada dalam syurga? Apa lagi ada dalam syurga? Mahligai. Mahligainya dalam dunia tak ada tuan-tuan. Yang ada paling besar sekali adalah istana. Mahligai besar pada istana lagi. Siap dengan nama Dr. Rahim. Dr. Rahim orang mana? Masuk-masuk tengok belah kanan tu, dia rumah besar. Mahligai ditulis di atas tu Dr. Rahim. Jalan Dr. Rahim. Aku kan. Allah sediakan bagi orang yang taat setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan minuman dalam syurga. Apa dia minuman dalam syurga? Antaranya arak, susu, lagi apa dia? Madu. Madu asli. Saya pun tak tahu madu asli, saya tak bisa tengok ni. Madu asli ni kalau nak kenal doktor, kita balik rumah, perlu belayar, pulang terbang. Itu madu asli tu. Ada harga ni tu madu pok, betul tak? Betul tak tu? Ada hawa. Tuan-tuan yang apa dikasihi oleh Allah Ta'ala. Kemudian apa ada lagi dalam syurga? Ada bidadari. Saya nak tanya tuan-tuan, bidadari ni siapa? Dia bukan hidup di dunia, dia bukan dilahirkan. Adakah bidadari itu orang? Ini saya tanya ni. Adakah bidadari itu malaikat? Adakah bidadari itu iblis? Adakah bidadari itu makhluk asing? Adakah bidadari ini adalah sejenis binatang? Yang ni kalau dipanggil iman pula, kita bukan bidadari yang akan datang. Malam ni saya tak mahu ni. Nanti ni semua. Sesi akan datang, kita bincang bidadari juga. Bertajuk sekali. Bidadari yang suruh idamkan. Boleh? Kacau. Dia lagi apa ada dalam syurga tuan-tuan? Di antara yang paling lazat sekali adalah dapat bertemu dengan Allah di dalam syurga. Allah layan nak tengok, aku tunduk. Tapi Allah bukan dalam syurga. Allah tidak bermasa dan tidak bertempat. Tetapi Allah tunjuk diri dia. Allah tak jadikan diri dia dalam syurga. Untuk ahli syurga tengok. Inilah para ahli ulama' dia kata apa? Ada yang lihat Allah pensan 1000 tahun dan boleh tengok secara berseorangan. Kita seorang-seorang nak tengok Tuhan sah, Allah tak jadi.
Kita nak tengok ramai-ramai berkumpulan berjemaah sah Allah tunjuk. Sebab apa? Di antara yang paling lazat, paling sedap, paling indah, paling cantik adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Di luar tak boleh dalam syurga, sebab ahli syurga je layak tengok. Dan di dalam syurga pula tuan-tuan ni akhir. Apa tak tengok aku, apa tengok Cak? Oh, tak jauh lawak nak bilang ngantuk. Tak tahu. Di antara lain lagi ialah apa yang ada dalam syurga tak ada di dunia. Walaupun buah dunia dengan buah dalam syurga tak sama. Ini cerita syurga banyak lagi, cerita sikit je lah, sikit je. Sebab tadi syurga malam ni. Sebab apa kita teringat syurga? Syurga ni tak ada dalam dunia keindahan dia, kecantikan dia, tak sebagaimana yang kita gambarkan apa-apa yang ada di atas muka dunia ni. Sehingga kan para ketua guru kita dia cerita apa, ahli syurga bila masuk-masuk dia tengok-tengok mahligai, dia tengok makanan, dia tengok tumbuh-tumbuhan yang ada, dia tengok aksesori syurga yang ada, dia tengok-tengok tujuh dia jadi perok ke perok. Kalau setengah orang pergi bengok, dia masuk-masuk dia bengok. Macam ni syurga aku tak tahu. Aku tu ingat tu macam dunia tak. Saya nak buat contoh macam mana bagi tuan-tuan faham. Faham tak? Tengok tu faham tengok. Okeylah, saya buat satu contoh apa. Macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan kenal tak orang asli? Orang asli tu di dalam hutan tu. Duduk di bukit, banjaran tinggi rasa, ada makan. Seluar kadang-kadang tak ada, tutup dengan daunnya. Rambut pula puyah, seorang perempuan. Badan pula kulit dia metrik, hitam metrik. Dia hutan gigi tak pernah besar. Makan macam-macam dalam hutan. Tuan-tuan pergi dekat kedai runcit yang ada ni, tuan-tuan pergi beli bundi pula. Bundi perah. Bawa bunyi perah tuan-tuan, pergi dalam hutan, pergi cekuk dia. Cekuk tak cekuk? Diselum. Selum dia, ikat kaki, tanggung awak balik main letak dalam pasar raya hak besar sekali. Dia ada start ke, KL Suria, KLCC ke, letak tengah-tengah. Lepas tu buka, jeng-jeng-jeng, buka. Tengok dia jadi nyala. Nampak tak tu? Dia perak tak tahu tuan-tuan, perak gila. Dia buka tu, dia tengok amai kat jalan, dia tengok pendek kan. Dia kata ada bidadari lah. Dia tengok tu, dia syurga dah lah. Dia macam tu lah perak dah. Nak cerita perak tu, tuan-tuan jangan faham boleh tak? Dia perak gila tuan-tuan. Bukan dia tengok dia tengok orang lain. Dia tengok Dr. Rahim. Dr. Rahim ada dalam tu. Dia perak tuan-tuan. Aku hidup di mana? Syurga ada. Ini tuan-tuan yang perempuan dikasihi oleh Allah Ta'ala sekalian. Ini kita manusia tuan-tuan. Kita manusia ni, orang yang mana betul-betul nak pergi menuju ke syurga, kita buatlah cara, ikutlah cara kehidupan Nabi, sampailah ke akhirat, sampai ke syurga insya-Allah. Model pada orang lain tak ada, melainkan Nabi je. Qudwatun hasanah sebagai ikutan kita. Malam ni saya nak bagi satu buah, tuan-tuan balik ikhtiar sebelum tidur. Saya nak bagi satu kerja kat tuan-tuan. Kerjanya kerja agama, bukan kerja saya. Kerja kita adalah bawa manusia bawa masuk dalam syurga balik. Itu bahasa kampung tak boleh. Kita azam malam ni nak bawa manusia, nak bawa keluarga, pasangan kita, anak-anak kita, adik-beradik dan jiran, bawa masuk tempat dalam syurga semula. Itu kerja kita. Saya malam ni pun kan, tujuan saya nak bawa tuan-tuan masuk syurga. Itu tajuk dia syurga. Tuan-tuan yang mana ada pun, azam malam ni nak bawa semua, seluruh apa-apa yang kita kenal untuk bawa masuk dalam syurga. Setuju tak? Apa yang nak bagi awal ni? Setuju tak? Okey, takdir katalah kita masuk syurga. Takdir kata kita masuk syurga. Kita masuk syurga, bini kita tak masuk.
Apa perasaan dia? Isteri kita boleh masuk, dia rajin baca Quran, dia macam sembahyang tahajud, kita kurang sikit, tiba-tiba dia boleh masuk syurga, kita tak boleh masuk. Apa perasaan dia, apa perasaan kita? Dua-dua main masjid malam ni, dua-dua masuk syurga, anak tak main. Kita masuk dah syurga, anak tak boleh masuk lah. Kita belai, kita sayang, abdi reta sendiri, kita bawa balik, kita cekedi lah, rumah burger, tiba-tiba tak boleh masuk. Apa perasaan dia, apa perasaan kita? Saya nak tanya apa tuan-tuan rasa? Kalau semua boleh masuk, dah jumpa. Semua pakai jumpa. Hello. Jumpa dalam neraka semua. Kasar je noh. Kita lah, tanggungjawab kita lah nak bawa mereka masuk syurga. Kalau semua boleh masuk, itulah kejayaan kita mengikut Nabi dan Al-Quran. Dan jawatan dalam dunia ni tak ada apa, tuan-tuan. Betul tak? Ada yang dapat jawatan imam. Saya boleh satukan imam 11 tahun. Lepas tu tak pegawai di Jabat Agama Sadang 11 tahun. Sunatnya tuan-tuan tak ada apa. Saya nak cerita satu sebagai penutup tirai malam ni. Apa tak tengok aku lah, tengok jam, pintu lah. Tak apa lah. Ada satu cerita tuan-tuan yang saya ketuk hati. Tahun 2015 kita kehilangan seorang teman kakak Uli Yang Maha Mulia Ketua Abdul Halim Muazzam Shah, mantan Sultan Kedahan. Mangkat di mana? Di Istana Anak Bukit. Saya ketika itu masih berkhidmat dengan JAKI, masih berkhidmat dengan Jabat Agama. Kami ditugaskan untuk mandi jenazah Tuanku Sultan Abdul Halim. Dulu kami ada 20 orang. Saya jangan cerita ke orang, tak tahu. Tim kami mandi jenazah. 20 orang kami mandi jenazah. Dan orang utama yang mengurus jenazah tu Ustaz Allahumma salli ala Muhammad. Dia pun dah meninggal lah. Yang asmayang tim lain, yang bawa dengan pedati untuk sampai ke kuburan di Raja Langgar, orang lain. Yang mengurus lain-lain, tim kami adalah mengurus jenazah Tuanku Sultan Abdul Halim Al-Mahmud. Apabila selesai mandi kafan, kita letak di tengah Lung Sri, tengah balai Lung Sri. Raja-raja semua negara mai pakai yang melawat kan, ziarah. Akhir kemuncak dia Tengku Salahuddin, Pak Sultan sekarang lah. Tengku Salahuddin mai sentuh tanda simbolik seolah-olah bertindak kuasa. Kemudian nobat muzik istana pun dimainkan oleh istana punya istiadat tu. Lepas tu bawa lah jenazah, angkat jenazah, waktu melalui pintu besar untuk diletak di atas pedati. Pedati ni tu ada bawa jenazah tu. Dia keluar ke pintu besar. Saya ada pergi pintu tu, menghormati jenazah tuanku. Tapi tuan-tuan, masa bawa usul keluar, semua pingat dia ikut. Pingat dia lebih kurang 25 balang. Mereka bawa pingat seorang satu talam, satu dulang, satu pingat, satu dulang, satu pingat. Lebih kurang dalam 25. Jenazah mereka angkat, pingat pun ikut sekali. Apabila jenazah keluar oleh pintu besar, dia letak atas pedati, hak pingat dari sampai depan pintu, dia pusing masuk istana balik. Ketika tu tuan-tuan, saya jumpa yang mata, meleleh yang mata. Rupa-rupanya pingat tak ikut di kubur. Dekat pintu istana, dia pusing balik. Pingat tu penakut tu. Dia pusing balik, dia masuk dan dipamerkan di dalam istana pingat-pingat tuanku. Ketika itulah saya masih imam dan masih kerja di Jabat Agama. Ketuk hati tuan-tuan, ya Allah, kalau sultan pingat tak ikut, kita imam tua kampung lebih lagi lah tuan-tuan. Meleleh dan mata saya tuan-tuan. Itulah di antara kenangan akhir. Ini saya cerita, saya sebut apa lain daripada yang lain, kita rasa yang lain. Lalu bawa jenazah pergi ya, dengan eskort nona. Pingat masih dalam istana, kursi itu dalam istana lagi. Tu pingat
jawatan kita bersama kita. Sebegitu Nabi, mana ada jawatan Datuk Sri? Nabi tak tahu kan? Cuma gelaran Sayyidina, penghulu kami, pemimpin kami. Satu ya. Lain pada kita tak. Jadi kalau kita betul-betul nak ikut acuan-acuan Nabi ni, kan, yang lain itu hanya amanah sementara waktu saja. Tetapi amanah kita yang paling besar, amanah kita dengan Nabi dan amanah kita dengan Al-Quran yang Karim. Pegang dua ni, insya-Allah kita pacu betul-betul. Lah dia apa pun, biarlah selangi dengan Al-Quran, selangi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Tu tak ada apa-apa halangan, tak ada, sampai ke syurga Allah nanti insya-Allah dengan diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa saya nak memisahkan ini dulu. Ya. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang baik itu daripada kelemahan, kurangan yang ada pada diri saya sendiri. Terima kasih, mohon maaf kalau anda yang terasa tersinggung, terasa dan sebagainya. Sekian aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulmati wahyi wa adkhilna bi nuril 'ilmi وافتح علينا أبواب الفضل وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan kami merayu kepadamu ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, dalam rumahmu yang penuh barakah dan mulia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan perasaan rendah hati dan rendah diri, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami yang membunuh ini ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu dan ayah kami yang kami kasihi. Ampunkanlah dosa guru-guru kami yang banyak berbakti kepada kami. Ampunkanlah dosa pasangan dan anak-anak kami, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, bersihkanlah hati kami, sucikanlah jiwa kami, ikhlaskanlah niat kami dalam segala amal ibadah dan amalan yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mantapkanlah Islam kami, kukuhkanlah iman kami. Andai kata ajal kami tiba ya Allah, andai kata ajal kami tiba ya Allah, kau matikanlah kami dalam keadaan Islam yang kukuh, iman yang mantap, serta dapat menyebut kalimah agungmu la ilaha illallah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada siksa dan azab neraka. Jauhkanlah kami daripada siksa dan azab kuburmu. Masukkanlah kami ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam syurga-Mu yang penuh dengan rahmat dan nikmat ya Allah. Berkatkanlah hidup kami, berkatkanlah keluarga kami ya Allah. Murahkanlah rezeki yang ada lagi berkat untuk kami. Berkatkanlah hati kami dengan masjid-Mu ini ya Allah. Berkatkanlah hati kami dengan ilmu-Mu ya Allah. Berkatkanlah hati kami dengan agama-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.